sebenarnya hari terakhir sekolah. Bukan hari ni, minggu ni. Hari terakhir sekolah. Kita ke cuti penggal pertama. Jadi kak, buku RPH ke apa siap dah. Semua benda lah. Siap dah. Nak hantar kan. Lepas ni nak hantar. Lepas tu benda-benda apa lagi hak tak siap. Serumah sekali benda siap dah. Jadi kak, kita hantar ke penyelarah. Nak tengok lah kerana biasalah kita buat sama. Orang lain tak tahulah buat ke tak. Dah peraturan dia kena buat, kita buat lah. Macam sekolah kita dulu. Kalau penyelarah pula. Kalau penyelia gi. Penyelia marah. Duk bobel. Nasib baiknya sini ni gapa ni kita buat sama. Tak ada lah nak bobel-bobelnya. Aduh.